Siap kata semua. Tak sini dah ni. So dapat tak? Cukup. Tak, besok Bahar bawa 250 Setting buat berapa besok? 100. Tak, besok bawa 150. Siapkan dulu. Semua. Cukup, telur cukup, wang cukup, pepper cukup, mio cukup. Minyak macam mana besok? Ada tak? Dah beli dah? Minyak dah beli Barang-barang yang nak bawa depan, bawa depan dulu. Tepung goreng ayam besok. Yang korang punya bagi dekat dia dulu. Bang, yang tepung ni bawa pergi dulu. Siap. Dia cukup lah. Besok yang tak cukup saya tambah bahaw. Cek balik. Dah potong ke belum, cek balik. Ke tak pasal-pasal kan besok nak kena ni lah apalah. Gas dah cek dah. Besok isi semua ada. Potong semalam satu. Jadi besok tak ada isu besok Ni dah tinggal paste kan. Kau jangan macam-macam. Ingat semua buat checklist nak pergi besok. Cek semua-semua. Nanti balik semata-mata kau makan dekat. Macam ni lah keadaan dia kalau sebelum closing. Sebelum tengah buat preparation untuk besok. Jadi besok ambil barang dekat station terus caw. Pergi yang mana bazar setin, yang mana bazar si Angsana, bazar Angsana. Jadi dia orang kena well preparation. Sebabnya kalau kata tertinggal jauh untuk dia ambil balik. Jadi kau rindu mak ayah kau kena datang okey. Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di